Ini lampu ajaib yang jenis yang brand lain. Ini adalah daripada Kilat. Sekarang ni dia petang, tapi aku nak ajak korang cara dia pasang dulu. Bateri korang boleh pilih set di antara 4000 mAh ataupun 6000 mAh. Dia datang sekali dia punya charger. Tapi kalau korang tak nak, korang boleh pakai DC cord untuk charge directly bateri. Kalau korang nak letak charger macam ni pun boleh. So yang ini adalah dia punya lampu. Lampu ini dia boleh bengkok. Okey, dia boleh bengkok, dia boleh pusing. Pusing. So korang boleh pusing ke arah mana-mana sahajalah. Senang nak pakai. Dekat sini kita skrukan dekat tapak ni sahaja. Macam ni. Korang cuma pusing saja macam ni. Kunci ketat. Siap, settle. So geng, lampu ini besi dia kukuh tau. Ketinggiannya korang nak cakap sangat tinggi, dia taklah sangat tinggi. 155 cm macam ini. Tapi kalau korang simpan, dia boleh pi serendah 58 cm sahaja. Cara simpan dia macam ini sajalah. So dia memang compact macam ini saja. Korang boleh bawa pergi ke mana-mana, simpan dekat kereta untuk buat camping. Kalau korang nak guna punya masa, korang tarik. Oh, lupa nak bagi korang tahu, dekat bawah sini dia punya kaki ni ada cangkok juga tau. Bagi korang letak kabel, pusing kabel, simpan dekat sini. Bateri kita pasang dekat atas. Lepas tu on kan lampu. Tekan ini, button. Dia ada button ni. Dia boleh tukar satu lampu. Macam ni. Tengok korang nak pakai lampu yang mana satu, ataupun pakai 4-4 sekali, ataupun nak pakai dua lampu. Tengok. Dua lampu, satu lampu, 4 lampu. Tekan dekat sini, dia brightness dia untuk cerah dan gelap. Wah, sengaja tunggu sampai malam baru gua semata-mata mau tunjuk bagi lu orang tengok ini lampu Okey, ingat ini lampu lu orang tekan ini macam lama-lama. Sekarang malam lu orang boleh tengok, oh terang siau. Dia boleh angkat naik juga tahu. Pusing saja ini macam. Lu orang tengok sendirilah dia punya terang keterangan tu. Dekat ini lantai. Lorang mau buat itu studio dance show sini mau shuffle ini macam mau record video ataupun tengah bikin kereta. Wah terang Kalau lorang tak mau, lorang boleh pusing menghala ke bawah macam ni pun sama juga. Ini macam menghala ke bawah. So ini lampu memang special Lorang tengoklah sendiri jenama daripada Kilat. Kalau tak mau terang sangat, lorang tekan sekali. Ini macam dia dim sedikit. Sure lorang kalau foreman dekat rumah, kaki camping malam mau buat barbecue, ini lampu memang sesuai bagi lorang. Alright.